makanan ini sudah berjaya bagi saya dari macam ni jadi macam ni. So ini makanan sangat senang nak kasih kita kurus dan kempis perut. So korang yang ada masalah perut buncit, masalah membuang, korang try makanan ini. Jangan tengok satu cawan dia macam smoothie, memang sedap. Dalam dia banyak khasiat dan langsung tak ada gula. So korang yang nak kurus dengan cara yang sihat, korang boleh makan ini. Lepas makan, bukan sahaja perut buncit badan korang kurus. Korang akan dapat lagi perut yang kemas sebab senang setiap hari pergi membuang. Lagi korang yang ada letih-letih, penat-penat ataupun sakit-sakit pinggang, badan, bahu punya, boleh juga amalkan makanan ini sebagai korang punya makanan sahur ataupun sarapan ataupun dinner korang. Sangat sedap. Tak ada perisa pengawet pewangi pewarna. Ia makanan sihat yang memperbaiki dalaman organ kita. So kita boleh jadi orang yang senang kurus, senang bakar lemak. Okey, ramai kawan-kawan percaya kurus, kenyang lama, kurang manis. Itu selera makan manis tu dah semakin kurang. Lagi satu, senang membuang, senang tidur dan badan bertenaga sudah. So cepat pergi order kawan-kawan. Kalau you nak secara sihat punya cara untuk kuruskan you punya badan, terutamanya perut yang buncit tu, badan yang besar tu, korang try makanan ini. Tak ada bahan kimia, tetapi banyak khasiat, protein lengkap, antioksidan, omega 3, fiber dan minerals yang banyak tu yang boleh kasih dalaman, semua kasih sihat dan keluarkan toksik dalam badan. Okey, resepi dia macam ni. Korang letak 4 sudu black soy campur 2 sudu flaxseed. Ini original punya perisa. Kalau korang nak tambah koko ataupun kopi, korang boleh tambah je 1 sasih ataupun setengah sasih punya kopi ataupun 1 sudu punya koko. Semua tambahan ni tak ada gula, jangan risau. Tambah lagi air 200 hingga 300 ml. Tak perlu air panas. Goncang ataupun larut dalam cawan, boleh terus minum. Nak mewahkan makanan ni, korang boleh tambah kurma ataupun buah-buahan. Jadikan dia lagi sedap. Setiap hari 1 cawan, korang try amalkan lebih kurang 2 minggu hingga 1 bulan. You mesti rasa badan you berubah. Berubah bukan setakat turun berat badan, berubah dari dalaman. So bila you dah dapat bentuk idaman badan yang kita nak, you punya badan pun senang nak maintain. Okay? Jemput minum. Sedap, jangan risau. Walaupun tak ada gula, tak ada pemanis.